Dahulu, negara Malaysia dipandang enteng di mata dunia. Tahap pembangunan, ekonomi dan infrastruktur bergerak dengan perlahan. Namun, dengan pucuk pimpinan yang berwawasan dan berdedikasi, barisan pemimpin Melayu dapat berdiri atas kaki sendiri bagi meletakkan Malaysia setaraf negara membangun. Kini kita beruntung dengan pemimpin yang beretika, Malaysia bertambah maju dengan aman dan sentosa. Negeri kita ini dengan jiwa raga kita merdeka. Yang telah menjamin negara kita begini berjaya. Jangan orang pelekehkan kita. Jangan orang kata kita ni, bolehlah banding Malaysia dengan Zimbabwe, bolehlah banding Malaysia dengan negara Pakistan, bolehlah banding negara Malaysia dengan negara Ghana. Seolah-olah apa yang kita capai hari ini diperkecilkan, dipelekehkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak ada negara yang begini besar cabarannya, yang begini kompleks. Kita merupakan model negara yang berjaya selama ini. Dan janganlah hendaknya janji 1000 janji, sehinggakan janji itu, kalau kita congak punya congak, janji itu memperbodohkan rakyat. Saya tidak anggap orang Sabah bodoh. Jangan cuba datang di sini memperbodohkan orang Sabah. Kononnya, kalaulah beri sokongan padanya, menang esok harga minyak boleh turun. Di mana letak akal? Di seluruh dunia harga minyak naik. Tak mungkin di Malaysia kita boleh turunkan harga minyak. Ini tak masuk akal. Ini namanya memperbodohkan.